Perkara ini sedang diteliti oleh Wisma Putra dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan dikenal pasti, tapi semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. Apa yang telah dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang pihak kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti apakah kriteria dan sekiranya sesuai kita akan laksanakan. Tapi ada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil maklum bahawa kita tidak boleh menghantar sekiranya nyawa mereka terancam. Jadi ada beberapa perkara yang sedang diteliti oleh pihak Wisma Putra terutamanya.